Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang ke Assalamualaikum. Star Education Fair 2026 di Putrajaya. Hari ini kita bersama dengan Tuan Okey, saya, Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Saya Khairul Muslim uh, daripada TVET Mara, Petaling Jaya. Petaling Jaya. Ya, Tuan sebagai pengajar ataupun pelatih ya, saya sebagai pengajar di sana. dengan pengajar dalam bidang Okey, saya mengajar di sana bidang sensor teknologi dan juga AI fundamental. oh, AI Ya, fundamental. Itu ya. nanti saya nak tahu lebih lanjut. Okey, Boleh. apa keunikan institusi Tuan berbanding yang lain? Okey, institusi kami, merupakan, kami TVET Mara, Petaling Jaya. Okey, kalau kita tengok dekat Jalan Tempur yang ada satu bangunan kan, okey, kat situ, kami menawarkan, program Diploma Electronic Engineering dalam kurungan Internet of Things. Itu dalam bahagian orang kata buat apa? Okey, so kalau kita tengok kan pada mula kita tengok Diploma Electronic Engineering, so kita memang basic kepada engineering, electronic engineering, dan IoT ni kita okey, kalau dalam IoT ni dia ada satu kluster yang besar. Okey. So dalam tu kita belajar dekat kita cara buat mobile apps. Mobile apps. Ya, kita belajar buat web. Ah, Okey, ada juga pelajar kami, dalam subjek kita belajar cyber security. oh ya ke? So dan tambahan tadi AI tu kita belajar. AI ni baru masuk ke Ya. dah memang lama Okey, diketengahkan? kalau sebelum ni kita belajar big data dan, okey, insyaAllah, dalam, semester akan datang kita akan ada satu big data tu kita tukar kepada AI fundamental. So kita nak keselaraskan dengan yang sekarang, dengan era-era sekarang ni kan. Betul? Yang orang cakap pasal AI lah. So kita mengajar kita mau tu, kita ada juga belajar, generative AI, Okey. dan kita belajar technical AI. Okey. So orang orang semua cakap pasal AI kan. Tapi sebenarnya AI ni ada dua. Satu generative AI, satu technical AI. Oh, teknikal pun ada Ya. Okey, technical tu Oh. okey saya sambunglah sikit. Okey, Oh. technical tu dia macam okey kita buat hardware Okey. and then kita implement, kita masuk apa yang kita belajar dalam Internet of Things tadi kan. Kita ada buat website apa semua dan kita tambah kepada AI yang dia punya LLM kan macam ChatGPT apa semua tu. Betul? So sebagai itu kita tambah nilai kepada technical. Technical adalah kita punya hardware dan kita connect ke contohnya dengan kamera. Kalau AI ni orang cakap mesti melibatkan kamera. Sebab dia nak tangkap image kita, dia nak predict. Oh ya. Bukan kamera Ya. macam ni lah. Kamera macam ni lebih kurang juga. Lebih Kan kurang juga. sekarang ni kan kamera kan teknologi dia moden kan. Makin So berkembang dia itu. bergambar, bila dia tangkap gambar dia detect, oh dia ni siapa, kan ada kan kita tengok. Ah. Wah, itu adalah elemen-elemen AI sebenarnya. Oh, okey, Ya. faham faham faham. Ah. Okey, antara peluang kerjaya masa depan untuknya bakal pelajar. Okey, bakal pelajar kami, okey, of course lah, ramai yang pergi kepada IoT, Internet of Things kan. So itu yang besarlah dan, macam tadi saya cakap, kita belajar cyber security, mobile apps. So pelajar-pelajar kami ada yang bekerja dalam bidang cyber security, Ah. ada yang bekerja sebahagian IoT lah. Oh. So IoT ni, memang sangat besar. So ada juga yang bahagian pergi ke computer science. Hmm. Sebab bila masuk sini dia merupakan, diploma elektronik IoT ni, electronic engineering IoT ni, dia adalah multidisiplin. So maksudnya dia keluar, dia ada pelbagai disiplin yang boleh pergi. Ah. Dia besar. Bes Ah, dalam tempoh berapa lama tu untuk belajar apa tadi IoT? IoT. Okey, Ha. kami, diploma elektronik kat tempat kami ni kita tawarkan 2 tahun 5 bulan lebih kurang. 2 tahun setengah lah. Ha. So di mana 2 tahun dia belajar di college dan 5 bulan tu lebih kurang dia pergi ke latihan industri. Okey, faham. So selepas habis tu dia boleh sama ada dia bekerja ataupun dia boleh sambung belajar. Ha. Ha. Lingkungan dalam umur berapa hingga berapa ke berapa tu? Okey. So, kita ambil, dalam setahun kita ambil 2 pengambilan kita ambil. So kita ambil pada bulan Januari, yang mana Januari, kita ambil dalam 20 orang macam tu satu kelas kan. Ha. And then, untuk bulan Jun dan Julai kita ambil, untuk pelajar-pelajar lepasan SPM. Okey, faham. Ha. So, dalam setahun kita ambil 2 pengambilan, Januari dan juga Julai lah, Julai Ogos. So, 2 pengambilan lah lebih kurang. Okey, Hmm. untuknya dalam bahagian IoT ni Ya. kan, ah, orang macam mana, pelajar macam mana yang sesuainya untuknya ambil program ni?
Okey, pelajar yang sesuai kan kita tengok kan yang pasal IoT diploma elektronik maksudnya dia ada technical. Dia suka kepada minat engineering, technical engineering tu. Artikel betul. Dan dia minat kepada explore, okey, dia ada hardware dan dia nak connect macam mana hardware tu dia nak tengok dashboard Ni sebab dia memang buat. kaki Dia buat. explore ni Dia kena explore. kaki explore ni antara tempat Ya. yang sesuai dekat belajar Ya. di IoT. Yes. Okey. Ada tips untuknya pelajar yang berminat nak sambung belajar apa ni apa ni belajar di Di tempat tempatnya yang Giat lain Mara. okey. Okey, kami TVET MARA Petaling Jaya menawarkan, program elektronik internet yang mana minat elektronik dan juga programming, terutama macam Python tu kita dah belajar, boleh masuk tempat kami dan, kami juga ada banyak, bukan TVET MARA PJ saja. Oh. TVET MARA dia di general, banyak ada TVET MARA MJI, ada TVET MARA Pasir Mas. Dekat situ kita boleh explore dengan TVET kalau kita type TVET MARA, so dia, boleh kita tengok pelbagai course. IoT di Petaling Jaya, okey, ada belajar embedded apa semua kan. Okey, ada juga macam more kalau nak belajar betul-betul cyber security, pergi ke SIG. Ah. Ada nak belajar cloud, kita pergi ke Besut. Itu banyak. Boleh Oh. explore, type TVET MARA, so nanti kita tengok dekat mana kos-kos yang terlibat. Boleh. Okey, alright. Ya. Itu saja. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bermanfaat Ya. daripada Cikgu Hairul Ya. Muslim. Kalau anda berminat, jangan lupa singgah ke bus beliau Ya. di TVET MARA Petaling Jaya di bahagian, lupa nombor tu, lupa saya nombor. lupa nombor. Dia lalu masuk pintu, masuk ke kiri kan jumpa apa, bus, Coffee Bean tu, masuk je jumpa dah kami. Kat situ Okey. boleh tengok, pelajar punya projek. So kita bawa real pelajar punya projek, kita tengok macam mana hasil dia. Okey, baik. Alright, Okey, okey. Terima alright. kasih. Okey. Okey. Ah, okey, kita terima kasih Terima atas kasih. perkongsian tersebut. Okey, Saya pun terima tak tahu kasih. menutup macam mana. Tapi sebab benda menarik macam malahnya nak tutup dah kita Okey, teronok pula tengok. okey, InsyaAllah lepas ni Oh. bolehlah panggil-panggil lagi, kita sembang-sembang santai lagi. Okey, baik. Tiada. Alright, ya, Alright, terima terima kasih kasih. cikgu. Assalamualaikum.